Ni barang kena pergi heaven. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, yang selalu kurang dengar solat Jumaat, betul? Kalau nak bertakwa, takwa dengan betul-betul, jangan setengah masa. Okey, jangan pagi takwa, malam tak takwa. Kemudian dia cakap, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri. Boleh kau pilih macam mana kau nak mati? Boleh, sebab pilihan mati kau yang pilih. Kau nak mati Islam ke kafir, kau yang pilih. Betul? Tempat nak mati boleh pilih tak? Tak boleh. Tak boleh, kecuali kau bunuh diri. Kalau kau terjun, kau bercakap, aku confirm mati kat sini. Memang betul, kalau kau terjun mesti mati. Tak boleh pilih tempat kau mati. Kau pun tak tahu waktu bila pun tak tahu. Tapi cara mati, Allah kasih pilihan. Kau nak mati dalam Islam atau ingkar, kufur. Sebab Allah sini cakap, jangan kau mati melainkan kau dalam Islam. Kalau tak ada pilihan, dan ayat ni tak kena lah. Kau perintah orang sesuatu tapi orang tak boleh buat. Cannot be, right? Means boleh. So kita ada pilihan. Make sure kita mati, kita dalam Islam. Jadi jangan cocok. Kalau kau cocok, kau berdos. Okay? Sekarang bayar barang kau cocok, confirm kau berdos. Sebab dalam macam-macam benda dia, kau pun tak tahu apa barang dia masuk. Kan? Dia taruh poison, kau pun tembak. Ni barang baik. Betul. Ni barang kena pergi heaven. Betul. Sekali betul kena. Buka bukan heaven, sekali hell. Sekarang macam itu. Jadi banyak orang sekarang yang overdose. Kenapa? Kerana dia punya structure dah berubah. Dia orang bisnes, betul. Benda ni bisnes apa? Susah nak masuk. Jadi ibu dia sikit, yang lain semua taruh racun. Racun 3 kalau kau tembak pun steam, kan? Okay, jadi tinggalkanlah benda tu. Kau pun dah rasa macam-macam mabuk, kan? Dah cukup lah. Sekarang yang kau dibenarkan hanya mabuk cinta saja. Okay? Itu pun kena agak-agak juga. Kalau kau dah kahwin, jangan mabuk cinta. Bahaya. Berliku jalan berliku, berbagai rintangan bagiku. Tabahkan rasa hatimu, kita titi satu persatu. Dirimu serta diriku, hidupku juga hidupmu. Cinta dan cipta yang satu, hanya takdir yang menentu. Hidupmu serta hidup